Islamin pejabat. Tak ada putar-putar mak kemarah. Ang nilu lah kadang tukang Pinang. Cuba orang Parang. Ada lah pak. Mengau nang miramis. Oi, bagus, dah murah aku ah. Oi, Mak. oh kepek sagus lah bentar lah. Mengas tu. Aduh peralu tak lu. Pilihnya sudah ada baru yang buat kerambi aku. Baru jurang biar kami ya. Dia punya lah nyetong dan kang ambil angka muka saja. Oh itu, dia pembodohan baru nah. Apa yang salah? Okey ya baru aku mah. Ah, Ini mengas tu. aduh peralu kepek sagus lu. Tu bah berang baru aku bah. Baru merah, lesar dia nurang sa merah. Yalah. Biarlah baru tu lah peniaknya. Iya juga. Mengas gus mak. Itu Dia oncul lah beli baru ya. Dia suruh lah aku nak dapat nyo kerajo beko. Nak do lah kerajo lah kebanyakan dia limo lari dak kerajo. Tu. Den do pitih den beli baru nya. Bara baginya kerambianya. Hey. Kalian ndak bagi kerambia dah. Bekonya suruh lah dia baru tak ada mengubah kerambi aku. Ni. Uncu kau bah lah jadi baru dengar cerita. Jadi baru balo ke sama lambai tu muncung bang mah. Banyak orang menyebut mah. Tindak jadi baru mencuri lah. Tu baru Jadi tu. tukang baru. Oh, di tukang baru uncu kau. Sama lambai ku terangah aku ni puga kau lah. Alah. Jadi tukang baru. Oh, di tukang baru uncu. Oh, mai dik baru uncu ni. Dia maya. baru nak di baru dah. Aku ni kok jadi baru uncu. Kau di baru ni manjak-anjak kateh. Kadang orang ku penyampainya bagai-bagai ke. Orang bekai tu je. Lemak dek baru punya saya mengecek ke. Agak itu kan yang kecek ni dah. Orang ni sama lambai tu muncung. Jangan cocok dah kecek itu. Nak cok dah. Kau dah ngah ya. Adanya pugar ni. Kau dah ni. Dah kayak tu dah. Nah, banyak. Dah pulang cek lu deh. Lagi panang pulang hari lu ni dah. Kau ngawak lah. Nah, pek dagus sak memen lah. Mengas tu. Pek tas tu, tak lama tu. Tak ada kau tak lama seteru tak kari yang tahu dah. Pek nuka pikiran dah pek dagus lah. Kasih tu kau tak kari yang nak kau tak lama seteru je. Pek lang den tu. Berah. Turut den tu. Gara-gara mak punuh kelera kan. Lalu kutu lah merangih hidupnya. Ia kejamban je sudah siramnya. Cewek lah you lah. Idenya nak ada nama masuk ya lah ni. Di mana kawan kamar rasa itu nyubek ni. Baru gini sebanyak gua. Oh ni simbek ni kau hendak hidup ni lah. Bosan ni cilik hang. Gus. Mak. Ya, Sincu kau bayar lah di baru mak. di baru banyak. Oh, ciri muncung mah. Jadi baru apa? Tindak dia. Dah nyampe kabar. Dia cerita orang yang ngemberang. Duduk lah. Ada cik pasan. Kau lek ketujuh. Duduk lu. Duduk malah. Kau lah hidup sagam tindak lama duduk doang mah. Ikut pihak mak suruh siram je kejamban dulu tu. Wah kata pandai satu iyo. Kemang ke ceri itu bukit lah. Mak nak meniayu dia. Di mana nak kamar rasa itu mak buat. Bang, kamu nak iya penyirannya itu ya kejamban ini dulu Aduh dia cek. Tunggu saya kami kemari. Aduh dia cek. Sioncu kan petang kau lah. Aduh dia sakit. Tu. Dem baru. Kebetulan tu lain pada sakitnya. Tapi gak karya perintah baru dah. Berganti-gantinya tukang manjat si Oncu tukang kubak. Hebatlah baru nah. Akhirnya nyual dia sudah baru bang. Tak kenal dengar. Dan cuba ke angbak le. Si gong gigi kan. Tu cameh dan. Jadi mak lah meningkat lagi ni nak mak. Jadi bos baru. Ayo jadi bos baru mak kini. Dek lah sakit kini kau itu dia ang dak kerajo terengah dan pitih balabih. Kok di Bali baru. Jadi baru mak. Itu rencana di Bali baru nyo. Oh balik baru jadi baru tu. Neko kan tu berita bertong baru tu ta. Siapa baru? Sagus baru dia. Ada yang kok itu yo indak tu mak. Dan biarlah ndak kerajo mak. Tanyolah ke Soncu. Dapat kerambi nama kat 50 sehari. 50 kali 5,000 berapa tih itu? Oh nyak ti dah. Dia nampak ya metong. Ni Padek suku-suku. Baru ada nak pandai metong dah. Dan you obedient beladang mak ti nampak dah mak apa lah buku tu. Yo kalau kau musim kemarau kau baru beladang kau nyagi hujan kat 2 hari tu lah pandai lah. Sehari tu ada tujuan. Aku hidup kesagan mati tidak aman duk tu. Yo salah mak suruh aja ia ketamban. Tu nanya aja ia biasa dan pindah dia lemu dia beladang dah.
Yo kok pamaneh tu harus disiran jo iya. Iya ada pek iya kejamban ada pek yo disiran je tu ini lagi. Kuah kibek nampak dah mak kuah. Lah nampak kuah. Kuah kibeknya nah. Ah Tiang lah bantu Ah. mak. Mengarideh bantu. Mengarideh. Tiang. Mengarideh bantu. Ada dia ketujuh dia mak. ai kau nak karuk semua. Dan tujuh dia mak dia tak naik tiak. Tu faham dia tak naik tiak lah. Itu patang ke soncu dia malim baru 900. Pitih ado kini dana ado ko dalam sekulen ado 700. Itiak berapa lah sikue. Coba lah dan tanyon itiak tu berapa lah. Itiak ang nan tujuh nan itiak peritabang ko nan pandai berenang lanai. Itiak dua mah. Nampak dia lanang lah. Iya, tiak tabang tu tiak jauh. Iya tiak jauh. Tu ah. Kalau itiak jauh, ayo sabang enggak 3 hari dulu dan tanyon ko toke itiak berapa lah sikue. Boleh dapat enggak 30. Petih 700. 700 berapa tu? Kok 30 siku mama amak salah ngalih tiak. Berapa tiak tu? 60 siku kini. 60 tentu kurangnya kalau 700 petih tentu sekurang-kurangnya dapat enggak mulai kue dah. Jual kalau orang biar rumah mak. Kini ni dia pok lu kok baru mali sekolah baru bener. Uncu salah menjalan baru tu. Enggak taloknya dua-dua dah. Nyo tu lah mulai rasaki mulai naik. Kau dia nama, kau dia nah. Selani dia kurang kenama ah. Ya. Lani dia beli baru. Entah bantuknya lah marah-marah bantuk baru lu mah nak bagai dah. Dah itu mak. Kan dia baru dah dua mah. Ya. Ada tumpang saja nyo, ya di rumahnya tinggal je nyo. Bah? Tak marah. Enggak dia kok baru enggak dah mak. Dia nak pandai dah. Dia nak pandai tak. Baru tu nyo ciak baju gitu kalau bertukar baju awaknya gigi awak. Enggak baru ada gigi. Ang baju ikut salah tahu dia. Bau nah dulu. Iya, sabar tukar bau nah. Jangan gara-gara baju itu itu kan. Lisan baju nak saraman je ko kat 30 bah mak. Itu kan tiap hari kan merubah bau nak dah. Nyo kan celik baju nak celik bau. Iya, celik baju. Kerendanya nyo gigi awak. Ale teko, nak awak gigi nyo. Pakai senggur jo mak ni dah. Alah, enggak berasaki. Enggak. Enggak nama tujuh rumah. Iya. Cubalah. Abela lado ada you nak bayi tiak mak usaha lah dari tiak mak. You kalau tiak iya tu nyo tak pandai maram dah. Kalau nak maram pandai tiak jauhnya. You biarlah tak pandai tiak jauh. Tiak tu maram. Beko dia tunjuk ke mak sejarah bayi tiak tu tak pandai maram lah tahu mak. Di. Aku dah tunjuk sejarah. Jadi nak mampu ni tiaknya mak. Enggak nak mempelihara tiak nak mempelihara tu. Mampu ni tiak tadi. Jadi kok you jadi beko dia malin. Hasil bagi berapa? Taluannya. Yo misal kok tali 10 aku ambil dia mak dulu. Nama tekor serius jujurnya dapat kerembit 50 dapat dan 20. Ya jadi beko lewat tong. Dia. Buat celik lah ni lalu. Dapat dah ni entah. Aku. Mana? Kenapa ni yang cerita tadi ya? Cerah. Tak pergi tahu lah. Mak beda rencana dia sila ni. Pondok dia lah. Lah. Terdangang je lah. Cukup Ya, terdangang je lah. Lah. Lari orang. Ada sikit lah ni mak. Yo. Mana dah nak belai. Yo. Ikulah perasaan ni gini mak. Kau dok dia tu ladang-ladang ko dia nak bank ni lah. Yo kini kan di sepanjang jalan tadi yang ang kok baru enggak beriti ang cedan. Kalau beriti ko ledo lokasi sawah di baru tu guys. Kau lokasi dia mak fikir lah mak nak mak fikir ni tiaknya. Wah, tapi selani ke mak balik nak balik je. Jadi bantu pula marah-marah empat dia mak tu. Indak Marah saya mencuang dah ada. Ndak bantu balik je dah. Tapi dah nyabut mak puno kau beli baru hari tu marah lu cak dah. Maksudnya sejalan tu. Salah Sejalan je baru dah. Sejalan. Kau uncu nak pakai cak untuk baru dia. Orang menyampen kedai jauh. Tete ami ngecek mami. Orang kadang kalau bagai menyampen gitu. Aduh baru yo. Dia nak adu dia ngecek saya. Tekan lah membawa baru kerja ni kau. Alah tahu ang sejarah bah aku iti air aku ndak pandai maram. Sejarah dah. Lega jadi kamu balik ni tiak dan cerita nah. Jadi beli dah. Dia beli balai lesap suat. Jadi sejarahnya dulu mah Raja Sulaiman ku kan bisa basuh binatang, basuh asli bisa, basuh ini bisa mah. Ya. Jadi nyu kumpulan lah seluruh binatang tadi ke. Ya. Manan batalu. Ya. Jadi nyu tarang lah supaya baca rumaram gua. Ayam, burung, angsu,
Ini nama talua kan sejenis nama bulung dah. Iyo. Unggah ha? Ayo. Ya unggah Oh, sejenis unggah. nyo kumpul sado sampai ke tiak-tiak jauh ke. Ya. Jadi pas iki air ko orang Manarang tu nyo ndak di sini nyo pai. Kemana? Yo pe main ni pe kecimpung. Nggak di kandang ya dah. Ndak. Yo lah kan nyo kumpul dari Jo Sleman sado lah nyo cerita jadi nyo pai. Jadi lah nyo imbau dari Jo Sleman. Oh iki air je. Ndak je tiba-tiba dah. Ada daripada biarlah nyo tu ndak mengerti cara marah je duduk. Jadi ndak lama Sulaiman tu sudah mencari ton. Tiba oleh ti air tadi. Ha. Tu nyo tanya kan orang. Ana nanya cerita dek rajo tadi je. Kecil rajo rasion karena dek mada je. Jadi nyo ndak dapat pengarahan dari Rajo Sulaiman dulu dah mako ndak pandai nyo maram ne. Oh, itu ya. Nggak sampai cerita tiap dia ya. Dah sampai situ. Ndak dapat kabarnya dan Dapat lain khabar nak je lama cerita mako sampai kini ndak pandai nyo maram ne. Jadi namaran tu ya. Nyo kan ndak pahan nyo baru dah. Beko kok dia nampahan nyo bari tiak. Jadi tu cuba melini tiak. Beko silani ko le pahan nyo baru. Di Bali lo baru. Dan kamu baru nama. Ko sama lo jiku kau yang kecil lo dan baru. Sonju tu mana saya 22 hari lu kurang sebulan dia sekian pendapatan barunya bisa patuh nyo bisa mengecek berdua je nyo. Lo bisa mak. Dia tukang ambil je baru. Antuk ke kubak ni. Santiago baru ada setuju itu. Baru nampak tu mana. Awak nampak patuh ke baru mana. Oh itu yo. Kecek je. Anda itu dah mak. Kau nak berusaha awak menambang awak balai mu awak nambang dan. Kok dia nambang tu gengsi dan tapi serang dia dah sakit tu. Ada aja mak penuh kok. Pakai matu awak tu kata si wadah mak lakang ada ngiri mak dia. Tapi dia mula dah sakit. Kau baru nak kembali am tak tiak lah ya. Mak penuh ni kena kah? Tapi Kampung mak. dalam mula dah sakit ke jadi betul-betul. Ada balik nah. Kau yo tiak ia dia balik tiak ia. Jadi suruh maupun itik maupun apa dulu. jadi itulah. Jadi wak bangkit batang terendam sado ndak. Ya. Dari itu merasa kini wak usaha bahas supaya ekonomi elok. Itu kecek pemerintah kini. Dari usaha babaru sampai Kai tiak. Dari tiak sampai ke Maponayan. ayam tu ku dia nama itik selalu. Itik mak rasa kayu sini. Mak nama pun ayam lah. Indak dana aku rasa ketibu aja. Maka dana kan dana baru ada kena beli kapok ah. Kai tiak. Dana baru dana awak. Indak pitih. Kan rencana kalau mula ni kalau ni kena beli nah. Kau mengecek dana baru, kecek salah dana baru. Jangan cari lagi suncu. Iya. Nak pitih sunculan justor kalau dia tu masuk pitih tu nak 700 koma. Kecek mak dana baru aja mak. Cuma jadi suncu. Tapi yo jali ada ni payung dia. Mak alu tetean nampak. Indak. Ayalah lah alasan juri mak pasai dia dengan cerita mak. Aduh bangkit dan rendam ni. Air rasa mak dia. Insya-Allah mudah-mudahan lasa pagi beli tiak lagi. Kita air cari dulu rendam gua. Lah jadi karaju lo ni mana. Nah kau ya. Dah. Oi, minta jadi yang seorang